Nampak tu dia punya bubble wrap memang tebal Luar bubble wrap, dalam pun bagi bubble wrap. Memang besar guys. Dia punya solar panel ni, tengok dia punya ukuran dengan badan aku memang besar. Tengok dia punya LED ni memang full bola yang bulat kiri dengan kanan ni. Yang ni dia punya sensor ni korang kena tarik untuk keluarkan dia punya bracket ni. Nampak tu. Nanti dia ada bagi satu lubang ni. Skru ni pun dia ada bagi, korang boleh ikatkan dia. Dia ada bagi dia punya wall plug dengan dia punya skru tu, dengan satu remote ni. Cara nak on kan, korang just tekan je hole kat button ni. Nampak tu, memang cerah guys. Sekarang pokok ni kita tak nampak kan daun ni kan. Bila kita suluh nampak tu, memang cerah guys. Kalau korang letak lagi tinggi, lagi cerah lah permukaan bawah tu kan. Lagi satu dia menggunakan sensor. Kan waktu malam dia hidup, bila siang ada matahari kan, dah ada cahaya, dah masa beberapa second, nampak atas tu ada lampu, dia akan termati. Sensor dia memang sangat responsif lah. Memang terbaik, harga memang tengah promosi ni. Korang boleh tekan link kat bawah.